Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas cuti seminggu, hari raya kan, kita datang semula ke kebun tengok persekitaran. Inilah persekitaran, nampak bunga. Bunga ni cantik lah. Dah warna pink purple. Okey, tak ada lah perkara lain yang mesti dibuat ialah kita kena round tengok pagar. Okey, sebelum kita round tengok pagar ni, saya kena ambil parang dulu. Dapat ni semua rumput dah tumbuh. Wah. Alamak. Semua dah bersentuhan. Memang nak kena racun. Hari ni kena meracun lah nampaknya. Ni baru peringkat awal belum habis lagi. Belum habis pusingan lagi. Baru saja dah jumpa. Okey, kita kena racun. Tugas pertama pagi ni ialah meracun. Dan yang ni kita kena potong lah, kena kerat. Ni. Dah sangat-sangat bersentuhan sangat. Okey, ni. Ni semua. Tengok ni contoh. Memanglah dia tak ada apa-apa ni kan. Tapi bila hari hujan, karena mengalir dekat sini, terus ke bawah. Habis sekarang tak ada apa-apa. Tapi dah touching ni, dia dah terletak atas daun. Memang kita kena keratkan lah, tu je. Tak apalah, buatlah satu persatu. Hari ni kita kena round pagar dulu. Sebelum kita start, kita round dulu. Jadi saya nak kena ambillah senjata dulu. Kalau aku berlaku apa-apa mana tahu kan. Kita kena ambil parang dulu. Let's go. Okey, dua benda penting. Satu gunting, satu lagi parang. Ni kita kena gunting lah. Saya dah pergi matikan api tadi. Stop current. Okey ni. Potong aja lah. Okey. Supaya dia tidak menghampiri bahagian sini. Tak ada, kita kena potong. Suka tak suka, potong. Itu saja. Sebab dia dah touching. Bila dia berat, dia akan touching. Ni bunga kertas. Bunga adik sebelah ni. Tak apalah, nanti, dia tahu lah tu. Nanti, bunga ni disemai ni, dia jual. Ya? Ni. Okey, tuan-tuan. Mungkin tak nampak lah apa yang saya buat kan, sebab tangan sebelah. Bila tangan sebelah, kejap dia kelain macam tu lah. Jadi ni saya kerat je. Kalau tangan dua ni cepat juga dia kan. Tangan sebelah. Okey, ni nak kerat ni. Ni dah. Ikutkan dah ni lah. Macam tu lindung. Tak boleh lah. Okey, pakai tangan. Kena buat dua tangan juga sekejap. Okey. Kena guna dua tangan juga. Dah terbiasa. Sebelah tangan tu sebenarnya belah kiri tu pegang kamera. Kadang kamera ke lain, tangan kanan ke lain. Jadi tak apalah, saya pakai je dua tangan. Tapi dua tangan saya pakai parang. Pegang sekali banyak, senang sekali satu kali kerat. Macam tu lah. Dia akan jadi lebih mudah lah untuk saya. Tu je. Kerat satu persatu. Daun serai ni cepat sangat. Dia ni memanjang dan dia telah menyentuh dawai-dawai. Kalau dari segi pengaliran arus elektrik, tak ada masalah sebenarnya. Tapi apabila hari hujan, daun ni basah. Bila ada air, aliran arus elektrik mula bergerak.
ikutlah. Walaupun air tu sikit. Kadang-kadang daun yang tak basah tu pun, dalam daun tu sendiri ada cecair. So, dia akan membawa pengaliran arus ke tanah, ke bumi. Ini belah bawah pula. Kena cek ada batu. Tu. Oh, ada batu. Kita kena alihkan lah. Batu pun ni pun sama lah, touching. Okey, selesai. Pokok-pokok ni yang bercantum-cantum ni memang tak boleh biarkan lah. Bahagian atas, bahagian bawah sama je. Kerak je lah. Sebelah tu kebun adik. Tak apa, dia faham je pun keraknya. Okey, wire nampak semua okey. Tadi dah dah tutup switch. Dah boleh pegang dah wire tu. Kan kita nak beralih ke sebelah. Dah sudah kita bergerak ke depan lah. Jauh lagi nak bergerak. Ni baru sikit dah jumpa. Tak sempat nak pergi lebih jauh lagi dah. Sebelah je. Mungkin sebab dia bertanam di sebelah kan. So banyak lah yang tumbuh melepasi pagar. Tak ada jalan lain. Memang kena kerat lah supaya tidak ada sentuhan. Inilah maintenance pagar elektrik yang ada. Kita kena elakkan apa saja yang bersentuhan sehingga boleh mengalihkan arus elektrik ke bumi. Bila bawa ke bumi, habis. Ni pergi sebelah pula sikit. Oh, ada pokok kelapa. Pokok kelapa ni pun kesian juga. Habis diserang oleh binatang apa tak tahu. Dia makan bahagian pucuk. Lepas tu bila pokok ni terus tumbuh, berlubang di pelepah tu kan. Setakat ni saya masih biarkan lagi lah. Saya bagi perhatian pada pokok lain. Jadi tertinggal juga agaknya pokok kelapa ni. Banyak pokok kelapa. Ada 20 lebih kurang. Saya guna garam guna garam untuk selesaikan masalah binatang ni lah. Memang berkesan, tapi kekerapan dia lah agak kurang sikit. Dan inilah hasil dia. Garam juga sebagai sumber baja untuk pokok kelapa ni. Entahlah, memang hebat garam dengan pokok kelapa. Dia sangat serasi. Garam yang saya guna ni bukan garam pertanian. Saya guna garam kasar. Yang ini pelepah yang dah cedera lah. Buang lah. Dia dah macam mana lah. Dah jatuh, dah terpeleot dah. So kita ni je lah. Potongkan aja. Sekarang saya gunakan garam. Taburlah setakat mana boleh ditaburkan. Ini kira okey. Ni rendah lagi. Masih boleh lah. Baling-baling. Oh, dah tinggi entahlah. Memang garam sangat serasi dengan pokok kelapa. Cuma mungkin bahagian permukaan tanah. Bahagian tanah tu bila saya tak tahu serasi tak serasi. Sebab tanah ni agak keras juga kawasan saya ni. Saya ni kawasan bukit.
Kelapa ni elok ditanam kawasan yang berpasir, kata macam tepi pantai banyak kan kelapa kan. Akar dia kuat. Kelapa ni akar dia kuat. Jadi kita pakai garam je lah. Tabung. Garam kasar. Beli je lah garam kasar. Dah selesai. Okey. Saya tak tahu banyak ke tak banyak mana. Tapi mungkin tak cukup kot kalau setakat satu paket kecil tu. Tapi boleh lah untuk cover sementara. Satu pokok lagi. Kan? Pun sama masalah binatang ni. Lepas ni saya kena upgradekan balik lah penjagaan pokok kelapa. Agak terbiar juga pokok kelapa ni. Tak susah, senang saja jaga dia. Tapi masa dan kesempatan. Hanya garam. Kadang-kadang paling campak ke atas tu. Buatlah selagi boleh. Dah tinggi besok, kita bagi ke bawah lah. Nak macam mana kan? Suka tanah je lah. Garam juga bantu menetralkan pH tanah sebenarnya. Banyak juga kelebihan garam ni. Kan? So bagi yang tahu, menafaatkan lah. InsyaAllah lah, mudah-mudahan satu hari pokok ni keluarkan hasil dia. Sepatutnya dia dah boleh keluar hasil ni pokok ni. Tapi perhatian pada dia kurang. Maka kita pun kuranglah dapat hasilnya. Walau bagaimanapun insyaAllah selepas ini kita dah nampaklah jalan mengusahakannya perlahan-lahan. Buatlah selagi tak mampu. InsyaAllah. Okey, kita nak bergerak tengok pagar semula.